Pernah tak terfikir, kenapa ya benda yang senang pun kadang-kadang boleh jadi susah? Jom kita tengok. Sebenarnya, ada satu ajaran mudah yang boleh tunjukkan kita jalan keluar dari semua kerumitan ni. Intipatinya mudah ya, cuma ada 2 peraturan asas untuk kita pegang dalam hidup. Yang pertama, apa saja yang dilarang kita kena jauhi sepenuhnya, tak ada kompromi. Yang kedua pula, apa yang disuruh, kita buat setakat mana yang kita mampu. Ini kuncinya. Jadi, kenapa penting sangat perbezaan antara larangan dengan suruhan yang ikut kemampuan ni? Sebenarnya, ada amaran keras dalam hadis tentang bahayanya kalau kita banyak sangat bertanya. Bila kita banyak sangat bertanya benda yang tak perlu, ia boleh bawa kepada 3 kesan buruk ni. Macam ni lah, kalau cikgu dah bagi arahan jelas, kita duk lawan cakap dia, memang tak membantu kan? Okey, jadi macam mana kita nak guna pakai benda ni dalam hidup kita sekarang? Nah, ini 3 benda utama yang kita boleh amalkan supaya hidup kita jadi lebih senang. Tapi ini bukan bermakna kita tak boleh tanya soalan langsung tau. Yang penting, niat kita. Kuncinya, kita kena bezakan antara soalan untuk cari gaduh dengan soalan untuk cari ilmu. Sebab pada dasarnya, ajaran ni nak ingatkan kita yang agama ini sebenarnya mudah dan praktikal. Bila kita faham macam ni, barulah kita dapat amalkan agama dengan rasa tenang dan harmoni. Jadi, cuba kita renungkan. Soalan-soalan kita setiap hari, ia membina atau meruntuhkan?